Meskipun takdirnya sebagai orang kurang upaya OKU, Muhammad Hairi Mat Zain enggan berpeluk tubuh mengharapkan simpati. Malah dia gigih mencari alternatif lain demi mencari sesuap nasi untuk menyara diri dan keluarga dengan memburu belut air tawar. Muhammad Hairi disahkan mengalami kecacatan saraf sejak 3 tahun lalu. Meneruskan tanggungjawab sebagai ketua keluarga, dia mencari peluang sedia ada untuk kelangsungan hidup. Hasilnya, dia kini aktif menangkap belut sebagai punca rezeki. Dia mampu memperoleh antara 2 hingga 5 kilogram belut sehari bergantung kepada cuaca. Permintaan tinggi terhadap haiwan eksotik itu membolehkan dia meraih pendapatan sehingga RM1,500 sebulan. Kalau permintaan tu ada, Alhamdulillah. Cuma saya orang ni buat stok saja. Kadang-kadang orang tanya, pagi ni tu ada orang nak 4 kilo. Ni pagi tadi. Dia nak siap-siap. Bubu akan dipasang bapa kepada 4 cahaya mata ini di parit dan tali air di sekitar rumahnya di Botol Perak pada sebelah petang. Ia akan diangkat keesokan paginya selepas menghantar anak-anak ke sekolah. Bagi menampung permintaan tinggi daripada kedai-kedai makan serta pasar burung, Muhammad Hairi turut dibantu ahli keluarga lain. Duk poket lah. Macam kalau nak beli apa-apa kan, tak cukup tahan lah. Dia dapat sikit-sikit. Setiap kilogram belut dijual pada harga antara RM25 hingga RM30.